Pandai tu kerja Allah. Kita hanya menyampaikan ilmu je. Ni tu Alright, so bismillahirrahmanirrahim. Kamu Azhar, boleh Azhar? Okay, 6. Bab 8. Masih lagi dalam bab 8. Bab 8 adalah biodiversity. Macam kita kata dalam bab 8 ni cerita dia senang je. Kacang je bab 8 ni. Bab 8 ni ada 3 bab. Satu adalah pengelasan dan penamaan, kedua adalah biodiversity, ketiga adalah mikroorganisme. Nah, saya ulang lagi sekali sampai awak mimpi pun boleh dengar suara saya. So dalam 8.1 sistem pengelasan dan penamaan. Nah, dalam 8.1 kita nak cerita kat sini adalah pengelasan organisma mengikut taksonomi. Kita pecahkan kepada 3 karakter. Okay, 3 karakter kita panggil, 3 subunit, which is adalah pengelasan, pengecaman, penamaan. Kalau pengelasan, kalau proses sendiri pengelasan, dia menggunakan sistem hierarki yang namanya adalah taksonomi. Di mana saya ulang lagi sekali bila kita cerita adalah mengenai taksonomi. Taksonomi ni sebenarnya kita tengah cerita, sekejap saya punya pen mata dia buta sebenarnya. Okey, pengelasan ni sebenarnya kita ikut hierarki taksonomi. Dalam hierarki taksonomi, awak just ingat susunannya adalah yang ikut daripada yang paling kompleks, which is alam, phylum, kelas, order, family, genus dan juga spesies. Makin dekat bawah ni kita kata hubungan genetiknya adalah makin rapat. Kemudian alam, kita belajar alam. Ada berapa alam yang kita belajar? Yes, kita ada 6 alam. Which is kita ada archaebacteria, kita ada eubacteria, kita ada protista, kita ada fungi, kita ada plantae dan juga animalia. Now, soalan saya, manakah antara alam yang mempunyai dinding sel peptidoglikan? Yes, eubacteria. Mana satu dinding selnya diperbuat daripada kitin? Teka, kitin. Ada tak kitin? Saya pernah ajar tak kitin? Yes, very good. Fungi. Mana satu kalau dinding selnya adalah daripada selulosa? Yes, very good. Plantae. Terima kasih. Now, so sekarang hari tu kita dah belajar yang tu. Kemudian kita dah belajar pengecaman. Pengecaman kita pakai 2 kaedah kan? Satu adalah kaedah tu kita panggil dia adalah sebagai kekunci laba-laba. Now, dalam kekunci laba-laba, okey ke? Kekunci laba-laba ni yang saya perasan yang dia lain sikit dengan sekolah rendah atau menengah rendah. Sekolah rendah dia boleh bertelur kan? Maksudnya bukan pasal ciri fizikal, betul tak? Berdarah panas, berdarah sejuk tu dia orang pakai tak? Kalau macam kita orang kekunci dikotomi, dia punya rules adalah spesifik. Maksudnya kita hanya cerita benda yang kita nampak kat luar. Kalau dia kata dia boleh duduk kat darat ke kat air, kita tak terima. Itu adalah habitat. So saya ulang, dalam kekunci dikotomi, dalam yang ini, dalam tajuk pengecaman, kekunci dikotomi ni pengecaman, kita cam dari ciri fizikal, which is yang kita nampak kat luar. Kalaulah kita nak kata dia bertelur atau tidak bertelur ataupun dia duduk darat atau air, kurang sesuai. Sebab biasanya kita tengok dari fizikal. Kemudian seterusnya dalam taksonomi ni adalah penamaan. Penamaan ni kita pakai sistem nama, tata nama binomial, di mana depan ni adalah dia punya genus, ni jumlah besar. Belakang ni adalah dia punya spesies. Kenapa kita guna tata nama binomial ataupun ini namanya kita panggil dia nama saintifik? Sebab pergi mana-mana, pergi Afrika ke, pergi dekat kutub utara ke, kutub selatan ke, kalau kita kata Homo sapien, orang tahu itu adalah manusia. Sebab kalau kita guna bahasa biasa, in English kita panggil human. Kalau katakan dalam Melayu kita panggil dia adalah manusia. So maksudnya benda tu kita fix. Kalau kita kata Homo sapien, basically kita tahu itu adalah manusia. So penamaan ini menggunakan tata nama binomial. Now seterusnya, next. Okay, so seterusnya kita kata dekat sini kita nak masuk 8.2. Dalam 8.2 kita nak cerita pasal diversity. Diversity ni tadi kita biodiversity ni kita ada 3 jenis. Saya ajar slow-slow je, tak nak laju sangat. Diversity ada 3 jenis. Satu adalah diversity genetik, satu adalah diversity species, satu lagi adalah diversity ekosistem. Kalau diversity genetik macam ni semua, kita spesies apa? Kita spesies Homo sapien. Homo sapien, kita ni semua manusia, muka sama tak? Tak. Kita adalah unik. So basically kalau perasan dekat sini, diversity genetik sebenarnya adalah dalam spesies yang sama. Maksudnya ayat dekat sini, tiada 2 individu yang serupa dalam spesies yang sama.
Maksudnya Azhar is Azhar. Macam itu tak sama. Faham tak? Weh, aku nampak lah budak macam kau kat pasar. Macam. Tapi adakah sama? No, tak sama. Even though kalau kembar, actually dia ada beza. Lama dia lahir lebih kurang. Actually kalau kembar, kalau kita jawab periksa dulu in English, kita tak boleh kata kan. Sebenarnya masa dulu ada skema tulis trik, kita kata ciri fizikalnya tak boleh kata sama. Ciri fizikalnya hampir sama. Sebab kalau sama, exactly the same. Kalau berat dia lahir 2.2, semua 2.2. Kalau satu tu telinga capang, dua-dua kena telinga capang. Tapi sebenarnya kalau lah dia kembar, sebenarnya dia almost similar. Hampir sama. Sebab dia takkan sama. Kalau awak tahu, even though kembar, fingerprint tak sama. So sebab tu kalau awak perasan, your IC tu awak tu sebenarnya adalah antara IC yang senang kata secure. Sebab selain dia tengok muka, cap jari. Sebab kalau kembar, macam Wafiq Wazir, muka almost similar. Kalau orang tak biasa, dia rasa macam sama. Tapi cap jari dia orang tak boleh. Senang kata, kalau nak pergi bank, katakanlah Wazir nak keluarkan duit Wafiq, tak lepas. Sebab cap jari tak sama. Tengok muka memang sama. Tapi kenapa IC kita ada muka? Sebab contoh kalau awak kena ada polis, takkanlah polis tu nak pergi tekan satu-satu kan. So maksudnya yang cepat kita pakai muka. Tapi kalau spesifik kita pakai cap jari. Okay, so basically kalau yang macam polis nak tahan-tahan tu, dia tengok muka, okay, dah lepas. Sebab nanti kalau pakai cap jari, semua orang marah kat belakang tu panjang sangat kan. Tapi kalau bank kita nak secure, biasanya apa-apa benda yang pakai duit financial, kalau perasan selain muka, dia akan tengok cap jari. Dan cap jari kembar sebenarnya tak sama. Even though muka sama, tapi cap jari tak sama. Okay, now diversity species. Senang kata, bayangkan ini kita ni semua adalah Homo sapien. Bayangkan dekat sekolah ni, ada manusia je ke? Tak ada kan? Biawak ada, kucing ada, rumput ada. So ada spesies yang lain kan yang ada dekat kita punya sekolah. So kalau itu kita panggil dia sebagai diversity species, merujuk kepada variasi kepelbagaian organisma bumi. Maksudnya kat sini adalah ada jumlah bilangan spesies dalam komuniti. Maksudnya the species tu more than one. Ada banyak spesies. Which is spesies kat situ ada kucing, ada rumput, ada biawak. Okay, now kalau diversity ekosistem, saya nak bayangkan dekat Bestari Jaya sekolah, ada sekolah Raja Menusa je ke? Tak ada kan? Kita ada 4S, ada Menusa, kita ada Rantau Panjang. So dia ada habitat-habitat yang lain. So habitat-habitat yang lain ini merujuk kepada diversity ekosistem. So merujuk kepada habitat, komuniti, biosis dan juga proses ekologi yang ada dalam persekitaran. Okay, contohnya daratan, lautan, akuatik dan lain-lain. Okay, contohnya adalah ekosistem laut, padang pasir dan juga paya bakau. So far sampai sini okay? Okay, right, teruskan. Now, kepentingan. Senang kata, kepentingan paling penting adalah makanan lah. Contohnya padi. Kalau kita tak ada padi, kita tak ada sumber makanan. Kedua adalah keseimbangan alam. Masuk keseimbangan alam ni is very simple. Katakanlah kalau kat Raja Musa ni langsung tak ada pokok, apa jadi kat sini? Kenapa orang cakap tak ada oksigen? Oksigen tu is there, you know. Panas. Okay, tak semestinya kalau tak ada pokok tak ada oksigen. Weh, kalau macam tu padang pasir, ramai orang padang pasir dah meninggal dunia. Tak faham tak maksud saya? So jawapan tu sama dengan budak Usir. Dia kata kalau tak ada pokok tak ada oksigen. Saya macam kenapa budak cakap macam tu? Sebab ikut logik dia, oksigen tu banyak. Memang dunia ni Tuhan jadikan memang ada oksigen 21%. Bukan pasal pokok, cuma dia nak bagi balance je. So fungsi sebenarnya keseimbangan alam, katakanlah kenapa kita perlu ada pokok, dia nak balancekan kandungan gas tu. Maksudnya kalaulah tak ada pokok, dia akan menyebabkan kandungan gas karbonsida di kawasan itu terlampau banyak. Apa kesannya? Panas. Sebab tu kalau awak perasan, kalau banyak manusia tapi tak ada pokok, korang akan rasa panas. Sebab kita semua benda hidup akan menghasilkan gas karbon dioksida. Contoh kalau korang naik MRT, LRT, mula sejuk. Sekali semua masuk, you guys dah tak rasa apa dah. Sebab semua orang akan menghasilkan gas karbon dioksida. So gas karbon dioksida ni kita kata makin banyak gas karbon dioksida, dia akan menyebabkan suhu meningkat. Tapi awak kena ingat, bumi kita mesti ada gas karbon dioksida. Kalau bumi kita langsung tak ada gas karbon dioksida, dia akan menyebabkan bumi kita ni semua sejuk. So sebenarnya karbon dioksida is very important tau. Okay, dia nak bagi balance. Nak bagi bumi kita ni jangan sejuk sangat. Kalau tak ada gas karbon dioksida, kita semua sejuk jadi ais. Okay, now so itu kita panggil dia sebagai memelihara keseimbangan alam sekitar. Now, tapi kita dekat situ adalah menjadikan sebagai tempat rekreasi, digunakan dalam pendidikan saintifik. Tak ada kaitan Mariana Mengarut. Now, seterusnya adalah
pemeliharaan ex situ dan juga pemeliharaan in situ. Ex situ ni kalau paling mudah kita eksport keluar. Contoh, kita nampak ada anak gajah tepi jalan. Tak tahu nak pergi mana, hutan tu semua dah kena tebang. So anak gajah tu kita letak dekat zoo. So maksudnya kita pindahkan dia. So kalau kita pindahkan, itu namanya ex situ. Tapi katakanlah awak ada anak orang hutan, awak tak pindahkan dia, awak staykan dia kat hutan. Awak buat hutan tu adalah sebagai hutan simpan. So itu adalah in situ, still in there. Tapi ex itu export keluar, exit. So ini namanya adalah pemeliharaan. So pemeliharaan ada dua, satu adalah ex situ, contohnya adalah zoo dan juga taman botani. Taman botani contoh pokok Kacik Fatimah contoh. Pokok tu dah nak korang suka kan? Kononnya dia dah nak pupus. Jadi kita ambil dia punya spesies, kita tanamlah dekat taman botani, kita banyakkan dia. So itu kita panggil dia adalah sebagai pemeliharaan ex situ. Kalau pemeliharaan in situ biasanya orang hutan. Ataupun ada satu lagi ya, yang dekat-dekat Pahang tu pun in situ ke? Yang ada gajah banyak-banyak tu. Apa nama tempat tu? Yang ada dia memang bela gajah. Saya lupa lah, saya pernah pergi dulu tapi saya tak ingat. Bukan zoo, dia memang gajah. Oh, memang tempat gajah. Tempat gajah. Tapi saya tak ingat lah. Kuala Gandah apa benda, tak ingat lah. Ada. Tapi pergi situ, banyak jenis gajah awak boleh tengok. Best lah juga. Okay, now. So, itu adalah dia punya kepentingan biodiversity. Biasa tak tanya. Now, tapi jangan percaya cakap saya. Nah, pokok filogeni macam kita cakap semalam, itu adalah pokok filogeni adalah sejarah evolusi suatu spesies. Kita nak kata dekat sini dalam filogeni ni dia merupakan satu sistem pengelasan menunjukkan hubungan evolusi yang mencerminkan sejarah evolusi bagi organisma. Okay, so dia nak cakap dekat sini macam saya kata, ini semua adalah dalam kumpulan yang sama ataupun kita panggil dia dalam leluhur yang sama. Contoh yang ini leluhur yang sama, saya nak bayangkan ini semua adalah mamalia. Manusia, kucing, ikan paus, kelawar, mamalia ni kita kata kenapa kita considerkan dia sebagai leluhur yang sama, kenapa kita panggil dia sebagai mamalia. Dalam mamalia, korang belajar tak? Dia ada ciri-ciri yang boleh kelaskan dia masuk mamalia. So contoh, dalam mamalia, kita kata semua mamalia ada anggota hadapan. Anggota hadapan merujuk kepada tangan. So struktur homolog dia, kita nak kata struktur homolog bagi mamalia, dia ada anggota hadapan. Anggota hadapan, tangan. So, dia nak cakap semua struktur yang sama ni, struktur homolog dia ada falang. Semua mamalia ada falang. Itu struktur homolognya. Tetapi fungsinya berbeza. Kalau kita manusia, falang kita guna untuk makan. Tapi kalau kucing, falang dia guna untuk terkam. Kalau kata ikan paus, falang dia digunakan untuk berenang. Katakanlah kalau kelawar, untuk terbang. So, dia ada struktur homolog. Tetapi fungsinya adalah berlainan. Okey, so kita kata dia daripada leluhur yang sama. Sini dah. Kemudian bawah sekali, saya laju je. Kita nak kata dekat sini adalah alga. Semua benda hidup start daripada alga. Tapi alga ini mengalami evolusi. Macam saya kata, evolusi adalah berjuta-juta tahun. Tiada saksi yang menunjukkan ia berlaku, tetapi ia adalah hipotesis saintis. Okay? Now, so dekat sini kita kata semua benda hidup ni, semua tumbuhan asalnya adalah daripada alga. Kemudian alga tu akan divert menjadi dua. Satu tiada tisu vaskular, satu lagi adalah vaskular. Azhar, apa masuk vaskular? Sama Azhar. You can do it. Apa vaskular? Tolong yang lain. Vaskular apa vaskular? Tisu vaskular. Apakah contoh? Apakah itu tisu vaskular? 1, 2, 3, 4, 5. Dennis jawab. Apakah tisu vaskular? Yes, very good. Xylem dan phloem. Okay, so bila kita kata alga hijau ni tiada tisu vaskular, maksudnya sini tak ada xylem, tak ada phloem. Yang sini ada xylem, ada phloem. Kemudian tisu tumbuhan yang ada tisu vaskular ni mengalami evolusi. Jadi dua. Satu jadi tanpa biji benih, which is pokok pakis. Yang ni tadi adalah lumut, Moses. Kalau ni pakis adalah fern. Bila ada yang ni pula dia pecah menjadi anak biji benih. Ada biji benih. Now, yang ada biji benih kita pecah kepada dua. Satu tanpa bunga, satu lagi ada bunga. Saya kata yang ada bunga ni kita panggil sebagai angiosperma. Kalau tiada bunga adalah gymnosperma. Ini adalah pokok pine, pokok Christmas. Kalau yang ni kebanyakan pokok yang berbuah, yang ada buah
adalah angiosperma. Semalam saya kata antara spesies-spesies tumbuhan, lumut, pokok pakis, paku pakis, gymnosperma dengan angiosperma, mana satukah jenis tumbuhan yang paling banyak kita jumpa? Yes, angiosperma. So survival sebenarnya ada satu kataan. Survival angiosperma adalah yang paling tinggi berbanding semua ni. Sebab yang ni dia ada biji benih dan dia ada buah. Bila ada buah, haiwan suka makan. Dia ada ejen yang boleh menyebarkan. Therefore sebab tu dia lebih banyak. Okay, sampai sini ya, settle? Okay, next. Okay, kita dah habis 8.1, 8.2, kita nak masuk 8.3. Okay, so 8.3, adakah saya laju sangat untuk awak? Tak ada, Alhamdulillah. So next masuk 8.3. Okay, dalam tajuk 8.3, yang ni budak akan pening sikit. Tadi kalau kita kata pengkelasan organisma hidup, kita kelaskan kepada 6 alam. Betul? Kita ada apa tadi, Naura? Bakteria. Sebelah Hana? Animalia. Lepas tu Aina? Fungi. Lepas tu Cho. Lagi sekali tadi Eubacteria, fungi, Animalia, Plantae, Protista. Last kali Damia. Eubacteria dah sebut. Satu lagi bakteria. Yes, Archibacteria. So, pengkelasan alam ada 6. Yang ni selalu budak pening sikit. Sekarang, kita nak kelaskan benda hidup ni ikut saiz. Bukan saiz yang paling kecil. Dalam 8.3, kita nak cerita pasal mikroorganisma, which is benda yang kecil yang hanya dilihat di bawah mikroskop. So, bila kita cerita pasal mikroorganisma kita kelaskan kepada 5. Ni yang budak pening. Kalau alam tadi ada 6. Tapi kalau kita kata pengkelasan mikroorganisma, kita ada 5. Yang kita kelaskan hanya benda yang kecil yang hanya boleh dilihat bawah mikroskop. Is it okay for you? Now, so mikroorganisma kita pecah ada 5. Kita ada bakteria, protozoa, alga, kita ada kulat dan juga virus. Yang ni budak macam pening sikit. Protozoa kalau dalam alam namanya protista. Ingat tak? Kalau protozoa jenis mikroorganism. Tapi kalau alam, protozoa ni masuk alam mana? Dia masuk alam protista. Kalau bakteria masuk alam mana? Bakteria ni masuk alam either dia Eubacteria atau Archibacteria. Okay, now kalau alga ni sebenarnya dia masuk alam, kalau saya tak silap saya minta maaf protista. Okay, now kita cerita dulu mengenai bakteria. Yang ini berdasarkan saya rasa, ini pendapat saya. Antara 5 mikroorganisma, kita ada bakteria, kita ada protozoa, kita ada alga, kita ada fungi dan juga virus. Yang banyak fungsi dia atau kegunaan dia sebenarnya adalah bakteria. Okay, nanti kita akan cerita pasal bakteria. So, now bakteria, kita tengok kat sini. Bakteria tidak punya nukleus yang nyata kerana dia tidak punya membran. Ini sebenarnya statement ini merujuk kepada apa? Statement ini merujuk kepada prokaryote. Ingat tak hari tu dalam alam kita ada pecahkan alam tu kepada prokaryote dengan eukaryote. Kalau prokaryote sebenarnya nukleus dia tiada membran. Sebab tu kita kata dia tak ada nukleus yang nyata. Kalau macam kita, nukleus kita ada membran. Maksudnya dia clear. So kita ada nukleus. So basically awak perasan nukleus dia ada membran. Okay, bila nukleus dia ada membran yang jelas, kita panggil kita manusia Animalia sebagai eukaryote. Kalau tak ada nukleus yang jelas, kita panggil sifatnya adalah prokaryote. Okay, so karyote merujuk kepada nukleus. Now, satu lagi dalam bakteria dia ada DNA, tetapi DNA dia pelik sikit yang kita panggil dia sebagai plasmid. DNA untuk bakteria dia tak macam manusia. DNA untuk bakteria bentuk dia macam ni, circle. Dia unik sikit namanya plasmid. Okay, yang ni kita akan belajar dalam bab 13. Azhar okey, nampak macam dah tepu je. Now, seterusnya, saiz bakteria adalah antara 1 hingga 10. Ni mikrometer kan? U. Fizik. Saya rasa mikro. Okay, now biasanya wujud secara sel tunggal, berpasangan, filamen berantai dan berkelompok. Untuk bakteria,
kita kelaskan ikut bentuk. Kalau bentuknya macam sausage, itu kita panggil dia adalah sebagai bacillus. Okay, nampak tak dia rod panjang? Nanti ada yang jawab kat saya masa periksa macam sausage. Yang saya pening lah kau. Okay, bentuknya rod. Aduh kan, awak ingat yang itu je. Saya ajar apa yang itu kan awak ingat kan. So saya kena cakap betul lah kan. Okay, kalau lah kita kata dekat sini, bentuknya rod silinder, bacillus. Kalau bentuknya berpiling, ini adalah spirillum. Kalau lah dia bentuk dia ada ekor kat luar, kat hujung ekor, itu namanya adalah vibrio. Okay, kalau bentuknya bulat-bulat, kita panggil adalah sebagai coccus. So bakteria ni bentuk dia ada 1, 2, 3, 4. So dia ada coccus, vibrio, bacillus dan juga spirillum. Yang paling famous adalah this one, lactobacillus. Korang selalu minum air ni yang ada dekat yogurt. Lepas tu ini sebenarnya ini rasa buat antibiotik lah. Ini menyebabkan sakit. Saya lupa lagi. Okay. Right, so itu adalah bakteria. Next one, ni sebenarnya korang kena baca ni. Okay, now protozoa. Protozoa adalah unisel. Ini protozoa yang paling famous. Biasanya protozoa, okay satu je. Protozoa ni kita jarang jumpa yang baik. Protozoa ni selalu dapat bawa penyakit. Okay, so protozoa memang selalu banyak penyakit. Nampak tak yang ni? Kalau ada siapa pakai contact lens tak? Saya memang takut sikit contact lens. Saya memang nak cantik, tapi benda yang paling saya tak boleh adalah contact lens lah. Entahlah, saya tak tahu. Dia rasa kalau saya pakai, rasa biji mata saya nak keluar. So saya memang tak pernah, semua hidup saya tak pernah pakai contact lens. Saya penakut sikit. Sebab kalau kat sini kalau awak perasan, kalau orang pakai contact lens, dia tak boleh basuh lens tu pakai air pipe. Sebab dalam air pipe tu sebenarnya ada microorganism, which is protozoa. Nampak tak? Protozoa yang nama dia adalah Acanthamoeba species yang dapat dalam air paip. Jadi kalau kita basuh lens tu pakai air paip, awak letakkan kat mata, dia boleh merosakkan kornea mata. Sebab tu tak pernah orang basuh lens pakai air paip, dia kena pakai larutan yang steril. Sebab dalam air tu pun ada juga. Okay. Now seterusnya, dan lepas daripada protozoa, kita ada alga. So alga ni biasanya adalah kalau apa alga? Hijau. Kalau hijau dia boleh buat, kalau hijau dia autotroph atau heterotroph? Autotroph. Autotroph menjalankan proses apa? Yes, dia menjalankan proses fotosintesis. So ini adalah contoh-contohnya. Chlamydomonas and Fuchus. Tu salah sebut ni Fuchus kot. Okay, now so tadi microorganism yang kita dah belajar berapa, Lim? Buka lah. Oh ya Allah, korang saja ke? Buka lah kipas. Kenapa Lim tak buka kipas? Okay, so tadi berapa mikroorganisma yang kita dah belajar, Ipan? Kita dah belajar berapa mikroorganisma? Yes. Berapa tadi kita dah belajar? Sekarang kita dah belajar berapa? Aidil, kita dah belajar berapa sekarang? Apa dia? Protozoa? Bakteria, ada lagi tak satu? Yang warna hijau-hijau apa? Alga. So kita masuk yang keempat. Yang keempat adalah kulit. Kulit kalau dalam alam dia masuk alam yang mana satu? Adik, kalau kulit dalam alam dia masuk alam mana kulit? Yes, very good. Dia masuk fungi. So dekat kulit dia tak ada klorofil, tapi kulit ada dinding sel, which is dinding selnya dia berbuat daripada kitin. Kulit ni dia ada berbenah halus. Ini kalau perasan tak roti yang nak expired dia macam ada yang dah expired. Yes, yang dah expired yang ada macam cotton candy sikit tu, yang macam tu kan. So yang itu adalah kita sebut dia sebagai hifa lah, hifa. Okay. Now, so kalau dekat kulit dia ada dua jenis, satu adalah unicellular, satu lagi adalah multicellular. So biasanya kulit duduk kat kawasan yang lembab. So contoh kulit ni biasanya ada yang boleh menyebabkan penyakit. Contohnya panau. Panau bukan sebab kalau korang panas cuci muka, bukan. Panau adalah disebabkan oleh infection by fungi. So nak hilangkan panau, basically korang kena beli ubat antifungal. Sebenarnya itu adalah disebabkan oleh kulit. So kena beli lah. Okay, dan juga pura panau itu sebab kulit, penyakit. So kena beli ubat. Okay, right. Now last kali yang ni. Virus ni sebenarnya kita perasan tak, virus tak masuk alam. Dia tak ada masuk alam Archaebacteria, dia bukan Eubacteria. Virus dia stand alone. Kenapa virus stand alone? Virus ni sebenarnya saya nak cakapkan dia macam alien tau. Macam cerita alien. Dia kan
tak boleh hidup kalau tak ada perumah. Sebab tu virus kita panggil dia adalah bukan organisma bersel. Dia hanya boleh hidup kalau masuk perumah. Contoh macam hari tu masa COVID-19, perasan tak? Antara satu cara untuk kita elakkan virus tu merebak adalah basuh tangan. Sebab sebenarnya kalaulah mata awak tidak ditutup hijabnya, awak akan rasa paranoid. Sebab semua yang ada dekat sini banyak microorganism, banyak gila. Lagi-lagi handphone. Korang mana pun ada antiseptik korang punya handphone kan? So basically sebenarnya ada banyak. So basically benda tu, tapi benda tu tak hidup. Sebab dia dekat luar. Tapi kalau korang tak jaga hygiene, korang terus makan, bila dia masuk, dia dapat perumah, baru dia boleh membiak. So virus sebenarnya dia terdiri daripada ciri-ciri hidup dan tidak hidup. Ciri-ciri kenapa dia consider sebagai tidak hidup? Sebab dia virus ni dia tidak bersel. Dia tak boleh hidup sendiri. Kenapa kita consider dia ada satu ciri hidup? Bila dia masuk ke rumah, baru dia boleh membiak. Masalah dengan virus, dia suka replicate. Dia akan bereplikasi jadi banyak. Sebab dalam virus ni dia ada DNA ataupun RNA. Dan satu lagi, virus sebenarnya saiz yang paling kecil. So antara 5, yang paling kecil adalah virus. Dan virus ni tidak boleh dilihat dengan mikroskop biasa cahaya. Dia hanya boleh dilihat dengan mikroskop elektron. Kalau kata pakai mikroskop cahaya awak boleh nampak virus, itu semua dusta. Sebab awak tak boleh nampak virus itu bawah mikroskop cahaya. Dia adalah sangat kecil. So far sampai sini okey? Alright, so berapa tadi kita belajar? 5. Apakah dia? Bakteria, protozoa, alga, kulat, dan last sekali adalah virus. Mana satu yang paling kecil? Virus. Okey, tadi saya kata antara 5, mana satu mikroorganisma yang banyak dia punya kegunaan untuk alam sekitar kita? Bakteria. So sekarang kita nak cerita pasal kita nitrogen. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sekejap awak kena double check saya. Awak pun kena tasmikkan saya ni. Sekejap saya tahu kat saya bagai jalan sesat ke. Ini tak pernah keluar lagi. Alright, now awak dengar cakap saya. Kalau saya salah, awak tolong betulkan Now, peranan mikroorganisma dalam kita nitrogen. Sebelum tu saya cerita apakah pentingnya nitrogen macam ni. Nitrogen ni Tuhan jadikan dia wujud dalam bentuk gas, which is if I'm not mistaken, saya lupa, 70 plus something, 70% berapa entah 70% udara kita kandungannya adalah gas nitrogen. Fungsi nitrogen adalah untuk membina protein. Tetapi nitrogen itu hanya boleh diambil jika nitrogen itu dalam bentuk ion. Awak dengar je sekarang, masalah sekarang nitrogen yang ada dekat bumi kita dalam bentuk apa? Gas. Kalau dalam bentuk gas, kita tak boleh guna untuk hasilkan protein. So nitrogen itu perlu ditukar dalam bentuk ion. Bukan sebarang ion, nama ion itu adalah ion nitrat. So far sampai sini okey tak? So cerita dia adalah daripada bentuk gas, kita nak tukarkan dia dalam bentuk ion nitrat. Ion nitrat ni letak dia dalam tanah. So organisma yang pertama yang boleh ambil ion nitrat ni siapa? Pokok, very good, tumbuhan. Sebab dalam tanah, awak nak tak makan tanah? Tak nak kan? So yang pertama sekali yang akan ambil unsur nitrat siapa? Yang ambil adalah pokok. So sekarang kita nak cerita, lepas ni kita tasmik yang ni, so korang dengar betul-betul. Okay, now dalam kita nitrogen, macam saya kata, kebanyakan nitrogen ni wujudnya adalah dalam bentuk gas. So kita ambil, nak tambah nak tukarkan nitrogen dalam bentuk ion nitrat, ada 4 cara. Saya ambil yang paling mudah. Pertama, tambah baja. Dah, settle. Tambah baja je, ion nitrat bertambah. Tapi itu kalau kita tanam pokok sayur. Tapi kalau dekat hutan, takkanlah awak nak tambah baja kat hutan kan? Macam mana dekat hutan tu boleh ada ion nitrat? Cerita dia macam ni. Pertama adalah ada pokok, namanya pokok legume. Pokok legume ni adalah pokok kekacang. Kenapa kita panggil dia sebagai legume? Sebab dekat akar kacang tu dia ada nodes. Dekat situ duduknya bakteria. Saya ulang lagi sekali.
Apakah itu pokok legium? Pokok legium adalah pokok kekacang di mana dekat akar dia, nodes tu macam bengkak, ada duduk bakteria. Apa nama bakteria tu? Nama bakteria tu sebenarnya bakteria tu adalah Rhizobium dan juga Azobacter. Tak ingat tak apa. Dua-dua bakteria ni kita kenal dia sebagai bakteria pengikat nitrogen. Okey, cerita dia, gas nitrogen akan ditukar menjadi ion amonium oleh bakteria pengikat nitrogen. Tengok je saya. Nampak tak? Nah, kemudian sekarang nampak tak tadi saya kata gas nitrogen akan mengalami proses pengikat nitrogen membentuk ion amonium. Okey. Oleh bakteria ni tambahan. Oleh bakteria Rhizobium dan juga Azobacter. Kalau awak tak namakan bakteria tu pun tak apa. Tapi tadi saya kata macam mana kita boleh serap nitrogen tu? Adakah dalam bentuk ion amonium ataupun nitrat? Nitrat. So nampak tak? Belum settle lagi kan? So dalam bentuk ion amonium ni akan ditukar menjadi ion nitrit melalui satu proses namanya nitrifikasi. Tambah sikit dalam buku teks awak, proses ni namanya nitrifikasi. Nitrifikasi. Kalau yang ini dia sajalah kan nak tambahkan kat awak. Kalau yang amonia yang kat sini ni amonifikasi Sini saya ambil sini dulu nitrifikasi kan. Betul tak Anis? Betul. Okey, nitrifikasi. Betul kan? Betul. Ada. Okey, now nitrifikasi. Ya. Okey, now amonia tadi saya kata daripada amonia dia akan tukar menjadi nitrit. Dah boleh diserap oleh pokok belum? Belum. Daripada nitrit, dia akan ditukar menjadi nitrat. Prosesnya sama juga, namanya nitrifikasi. Sedang kata dari ion amonium menjadi nitrit, prosesnya tetap nitrifikasi. Dari nitrit menjadi nitrat, prosesnya tetap nitrifikasi. Bezanya nama bakteria. Kalau daripada amonium nak jadi nitrit, nama bakterianya adalah Nitrosomonas. Okey? Kalau daripada nitrit nak jadi nitrat, nama bakteria dia adalah Nitrobacter. Ni sini Nitrobacter. Nampak tak? Dua-dua, ni kan dia boleh tanya tau, apakah persamaan dan juga perbezaan. So awak boleh cakap kat sini apakah persamaan antara Nitrosomonas dengan Nitrobacter. Persamaannya kedua-duanya menjalankan nitrifikasi. Perbezaannya Nitrosomonas dia menukarkan amonium menjadi nitrat. Perbezaan yang sini pula Nitrobacter, perbezaannya dia dapat menukarkan nitrit menjadi nitrat. Soalan periksa SPM boleh jadi gila macam tu. Betul. So dia suruh awak tanya beza kat situ. Sampai sini is it clear for you? Okay, now ini tadi baru cerita yang ni. Nangis abang. Yang ni tadi saya kata nak tukarkan gas nitrogen menjadi ion nitrat ada 4. Pertama, tambah baja. Kedua, pakai bakteria pengikat nitrogen. Tapi pakai bakteria pengikat nitrogen, perasan tak? Dia hanya dapat tukar menjadi separuh amonium je kan? Lepas tu nitrifikasi. Sampai sini okey tak? Okey, cara yang ketiga adalah kilat. Kilat ni sebenarnya dia ada thunderstorm tu kan, kilat. Dia dapat terus tukar, nitrogen ni dia akan terus tukar menjadi ion nitrat. Nampak tak daripada ni kan? Tak? Dia tukar menjadi ion nitrat. Dia dapat terus tukar. Sampai sini okey? Saya nak buat nota tambahan. Nota tambahan dia macam mana kilat tu boleh terus tukar menjadi ion nitrat. Okey, kalau dalam saiz teras, kita orang terus cakap macam tu. Daripada gas nitrogen, dia akan terus tukar menjadi ion nitrat. Tapi kalau dalam buku teks awak, ini adalah tambahan. Masa kilat tu, gas nitrogen, masa kilat berlaku, gas nitrogen dapat ditukar menjadi gas dioksida. Kemudian nitrogen dioksida, di mana nitrogen dioksida akan larut dalam air hujan membentuk asid nitrous dan juga asid nitrik. Kemudian asid ni dia akan membentuk garam, bila masuk dalam tanah dia akan membentuk garam, namanya garam nitrat. Senang kata, kilat dapat tukarkan gas nitrogen menjadi nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida ni dia akan larut dalam air membentuk asid.
Asid tu namanya asid nitrus dengan asid nitrik. So bayangkan hujan tu letak dengan nitrogen dioksida, dia akan jadi asid. Kemudian hujan yang ada asid jatuh ke tanah, dia akan jadi garam, yang kita panggil dia adalah sebagai garam nitrat. Kalau rasa pening, awak terus je shortcut macam saya cakap. Gas nitrogen akan tindakan kilat dapat menukarkan gas nitrogen menjadi ion nitrat. Okay, sampai sini. Is it okay for you? So sekarang ion nitrat tu terbentuk melalui 3 cara. Bakteria pengikat nitrogen, tindakan kilat, kedua tambah baja. Sampai sini okey? Right. So sekarang kita nak cerita adalah bila nitrat ni barulah boleh diserap oleh pokok. Sampai sini okey tak? Bila diserap oleh pokok, baca buku teks. So bila diserap oleh pokok, so sekarang pokok tu boleh gunakan nitrogen tu untuk membina protein. So sekarang dekat pokok ni ada protein. Saya ulang lagi sekali. Tumbuhan dapat menyerap ion nitrat. Oleh itu, protein dapat dihasilkan atau sintesis protein dapat berlaku. Sampai sini okey? So sekarang protein dengan ion nitrogen tu dah ada dekat pokok. Betul tak? So sekarang kalau lembu tu makan, lembu tu dapat tak unsur nitrogen? Dapat. So kesimpulannya, kita nak kata ion nitrogen ni akan diserap oleh pokok. Bila diserap oleh pokok, so pokok tu dapat sintesis protein. Is it okay? So sekarang macam mana lembu ni, haiwan ni nak dapatkan unsur nitrogen untuk membina protein? Adakah dia makan tanah ataupun makan pokok? Tumbuhan. Makan pokok atau tumbuhan. So bila dia makan tumbuhan, dia dapatlah unsur nitrogen yang dapat membina protein. Kalau macam kita nak dapat unsur nitrogen untuk membina protein, kita nak makan siapa? Makan lembu boleh, makan haiwan, makan tumbuhan boleh. Maksudnya dua-dua boleh. Faham tak? So far sampai sini okey? Dah, okey. Now, so sekarang, okey, saya nak tambah sikit. Sebenarnya pembentukan ion nitrat ada 4. Satu lagi adalah semua benda hidup akan mati. So bila mati, dia akan jadi bangkai. Perasan tak bangkai bau wangi ke busuk? Kalau busuk sebenarnya dia hasilkan gas apa? Dia akan hasilkan ion apa? Bau busuk. Baja. Amonium. So basically kalau kat sini awak perasan dekat sini, semua benda yang dah mati, sini, semua benda yang dah mati akan membentuk ion amonium. So ia melibatkan proses apa kat sini? Yang ni jangan salah. Nama proses peruputan. Organisma yang terlibat pengurai. Proses peruputan. Organisma yang terlibat pengurai. Pengurai melibatkan 2 mikroorganisma. Satu adalah bakteria, satu lagi adalah kulat. Selalu budak confuse kat sini. Proses yang berlaku peruputan. Organisma yang terlibat pengurai. Is it okay? Alright. So bila dia urai, dia hanya urai dalam bentuk amonium, betul? So bila dalam bentuk amonium, macam mana dia nak tukar menjadi ion nitrat? Apakah nama prosesnya? Nitrifikasi juga. Nitrifikasi kali pertama oleh bakteria Nitrosomonas. Nitrifikasi kali kedua adalah oleh Nicobacter. Sampai sini okey? Kemudian last kali, tak semua nitrat ni okey boleh diserap oleh tumbuhan. Ada nitrat ni nanti dia akan jadi balik gas nitrogen. So nama proses tu adalah, namanya adalah bakteria pendinitritan. Is it okay for you? Okay, teruskan. Now. Okay, tapi soalan periksa selalu tak tanya macam ni tau. Soalan periksa, masalahnya dia suruh kita positif kan. Tapi soalan selalu tanya, apa jadi kalau tak ada? Macam mana tak budak sains overthinking? Soalan selalu tanya apa jadi tak ada kan. So dalam soalan biasa dia tanya macam ni, apa jadi kalaulah dia tanya dekat sini, bakteria Nitrosomonas ni tak ada. Katakanlah dia kata bakteria ni tak ada. So awak akan kata proses nitrifikasi tidak berlaku. So awak boleh kata amonium tidak dapat ditukar menjadi nitrit dan nitrit tak dapat ditukar menjadi nitrat. So kesuburan tanah akan berkurang. Sebenarnya saya tambah sikit. Bila banyak nitrat, kita kata tanah subur. Bila nitrat kurang, tanah tak subur. Nitrat ni sebenarnya apa? Nitrat ni baja. Sebab tu kadang-kadang ada jawapan, dia kata dia akan mengurangkan kesuburan tanah. Puan boleh terima sebab bila nitrat ni dia adalah macam baja. Bahasa-bahasanya baja. Banyak nitrat, dia subur lah. Kalau tak ada nitrat, dia kurang subur. Is it okay for you?
Right. So, peranan mikroorganisma yang paling complicated adalah dalam kita nitrogen. Lepas tu kita ada 4 lagi peranan mikroorganisma. Steady. Okay, ada 4 peranan mikroorganisma, which is 4 peranan tu adalah sebagai pengurai, pengeluar, parasit, typo, dan satu lagi adalah simbion. Now, kalau pengurai ni tadi kat mana pengurai? Yes, pengurai tu tadi adalah kita tengok dalam kita nitrogen yang dia melibatkan kulat. Dia melibatkan proses. Kalau pengurai, nama prosesnya? Perebutan. Okay. Now, kalau pengeluar, awak tengok cerita SpongeBob tak? Sedihnya. Ada phytoplankton. So, phytoplankton tu adalah sumber makanan. So, sebenarnya mikroorganisma ni adalah sebagai sumber makanan. Contohnya adalah phytoplankton. So, maksudnya alga hijau, alga biru hijau. So, ini adalah phytoplankton. Ketiga, apakah peranan mikroorganisma adalah sebagai parasit. Parasit ni baik ke? Parasit ni sebenarnya dia boleh, organisma yang jadi parasit tu dapat faedah kan? Berumahnya dapat rugi sikit. So, contoh parasit, yang ni yang saya takut sikit. Parasit dia yang ini adalah protozoa. Dia duduk dekat perut nyamuk tiruk. Dia boleh menyebabkan penyakit apa ni? Sebenarnya penyakit malaria yang boleh menyebabkan kematian. Okay. Now, kalau simbion, simbion ni senang kata hubungan dia adalah dua-dua sama untung. Macam contoh korang katakanlah ni, aku buat kerja BM, kau buat kerja BI. Lepas tu kita switch. Aku salin kau punya, kau salin aku punya. So, simbion tu maksudnya dua-dua ada keuntungan. Faham tak? Okay. So, simbion ada 2 jenis. Kalau dia duduk dekat dalam, namanya adalah endosimbion. Endosimbion yang paling famous adalah anai-anai. Contoh, kenapa anai-anai boleh makan kayu? Sebab dalam perut dia sebenarnya ada apa ni ya? Protozoa yang boleh tolong cernakan kayu tu. Kalau yang ni pula, simbion dia adalah kulat yang hidup di keliling akar tumbuhan, which is adalah ectomycorrhiza. Awak boleh letak nama anak macam ni. So, itu adalah ectosimbion. So, kesimpulannya, peranan mikroorganism ada 5. Pertama dalam kita nitrogen. Kedua tadi saya kata phytoplankton tu sebagai pengeluar. Kalau saya kata dia proses perebutan, pengurai. Kalau saya kata yang anak-anak itu, anak-anak simbion. Kalau saya kata alga yang dalam, protozoa yang dalam perut nyamuk, yes, itu adalah parasit. Now, mikroorganisma sama je macam manusia, ada baik, ada jahat. Kalau yang jahat, yang boleh menyebabkan penyakit, kita panggil sebagai patogen. Yang bawa patogen atau agen yang bawa patogen, barulah kita panggil sebagai vektor. Berapa vektor yang korang tahu? 3. Satu adalah lalat. Now, lalat ni dia bawa apa? Dia bawa penyakit. Okey, dia bawa lalat dia bawa bakteria Vibrio chlorella yang menyebabkan penyakit chlorella, which is celik berit. Ini kat mana kita dapat kalau makanan tu telah tercemar? Kalau lah virus denggi ini keluar oleh SPM tahun 2022. Okey, kalau lah nyamuk bawa virus denggi. Macam mana cara dipindahkan adalah secara gigitan. Kalau lipas ni macam mana dia boleh lipas? Dia bawa bakteria namanya bakteria salmonella typhi. So dekat sini macam mana dipindahkan melalui makanan dan air yang dicemari oleh lipas. So yang ini sedang kata vektor. Kalau nak jawab soalan periksa, awak kena tahu vektor tu bawa patogen apa, dia menyebabkan penyakit apa, macam mana dia boleh disebarkan. Kalau nyamuk tadi lagi sekali kita kata, nyamuk dia bawa patogen virus denggi. Dia boleh menyebabkan demam denggi, dipindahkan melalui gigitan. Kalau lah lipas bawa bakteria salmonella, macam mana boleh kena kat kita? Melalui makanan yang dicemari oleh lipas. Kalau lalat dia bawa bakteria apa? Vibrio chlorella. So macam mana kita boleh kena? Makanan yang tercemar ataupun makanan terdedah pun boleh kan? So yang ini adalah malaria. So malaria ni dia adalah disebabkan oleh nyamuk lain, nyamuk tiruk. Okey, dia bawa parasit protozoa. Namanya adalah Plasmodium. So dia boleh menyebabkan, kalau dia gigit dia boleh menyebabkan kematian. Yes, so ini antara ubat-ubatnya yang saya cakap ni lah. Yang ni tanda jangkitan semua ni lah. Okay, so last kali kita dah habis bab 8 tahniah semua orang. So kita dah belajar pengelasan dan penamaan. Kita dah belajar
biodiversity. Tadi kita belajar adalah microorganisma. So kita kata microorganisma ada 5 kelas dan juga peranan microorganisma. Okay, so itu saja. Do you have any question? Kita nak buat tasmid untuk 4 topik tu macam biasa. Kita tarik nombor. Is it okay? Boleh? So tasmid saya bagi tajuk. Okay, dah? Alhamdulillah. Korang okey tak ni? Ada gula-gula? Pak An kerja Dia record dah? Oh, dah habis.